Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam video seni bersama dengan Cikgu Syukri Hassan, guru pendidikan seni anda. Okey, video kali ni kita nak buat alat pertahanan diri. Okey, dalam bidang craft tradisional kita nak buat parang ilang. Parang ilang ni merupakan senjata yang terkenal di negeri Sarawak yang digunakan oleh orang Iban. Okey, anak-anak boleh rujuk dalam buku teks pendidikan kesenian tahun 3. Okey, unit 5, pahlawan kecil. Ini dia parangnya. Cantik kan? Okey, boleh tengok ada tali kat sini. Okey, ada dawai hiasan. Okey, di sini kemudian ada manik di sini dan di sini. Okey, cara nak buat dia senang saja. Kita gunakan kotak, dalam ni ada polystyrene, kemudian kita balut dengan selotip. Selotip hitam. Okey. Apa lagi? Jom kita tengok macam mana langkah kerja untuk menghasilkan parang ilang. Antara bahan yang kita perlukan untuk menghasilkan parang ilang, perkara asasnya biasalah pensel 2B, pemadam, gam uhu, okay, pisau, pemotong ni, pisau pemotong krek-krek tu, kemudian gunting, pembaris panjang, dawai hiasan, manik, ni contoh saja, kemudian tali pasel, benang bulu kambing, double sided tape, saiz sederhana, selotip. Okey, selotip ni tak kisah warna apa-apa pun boleh. Saya gunakan warna hitam. Okey, kalau tak ada benang dan tali, kita boleh gunakan tali rafia. Okey, seterusnya untuk kita potong ni, okey, kertas kotak. Cuba ambil kertas kotak yang biasa tu. Okey, ambil yang nipis saja pun tak apa, senang kita nak potong. Kemudian polystyrene. Ni dia polystyrene, nipis saja tak adalah tebal mana pun. Okey, itu sahaja. Jom kita buat parang ilang. Langkah pertama, kita keluarkan cardboard ataupun kertas kotak tu, kita lukis gunakan pensel dan pembaris untuk dapatkan garisan yang lurus. Okey, kita lukis rupa parang ilang. Kita letak tapak tangan di bahagian bawah tu untuk buat dia punya pemegang. Kalau kita tak letak tapak tangan, nanti mungkin takut pemegang tu pendek pula. Okey, selesai saja kita melakar rupa parang ilang, bolehlah kita potong. Okey, boleh gunakan pisau ataupun gunting untuk potong kotak ni. Kalau anak-anak tak yakin untuk menggunakan pisau, bolehlah minta pertolongan daripada orang yang lebih dewasa sebab menggunakan gunting dan pisau ni amatlah berbahaya. Jadi kena berhati-hati. Cikgu harap anak-anak telah menonton video di bahagian 1 untuk nota dan penerangan. Kiranya kalau anak-anak dah menonton video tersebut, anak-anak akan lebih faham bagaimana langkah kerja untuk menghasilkan parang ilang. Okey, bila kita dah dapat kita punya lakaran tadi, kita dah potong. Okey, kita buat satu lagi, okey, secara bertentangan. Kenapa? Sebab kita perlukan dua belah. Okey, sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey, di mana di bahagian tengah tu nanti kita akan letak polystyrene ataupun kabus. Okey, kita dah dapat dua macam ni. Okey, kita gunakan polystyrene, kita buat lakaran satu lagi. Okey, menggunakan pensel. Okey, anak-anak boleh menggunakan alat pemotong yang panas tu, ataupun kalau adalah yang elektrik tu. Kalau tak ada, macam biasalah kita gunakan pisau. Sekali lagi cikgu ingatkan, bila nak guna pisau kena berhati-hati. Okey, kalau ada pemotong polystyrene tu lagi bagus. Dia lebih cepat dan dia lebih bersih berbanding kita menggunakan pisau ni. Tapi tak apa, kita ikut mana yang mudah lah untuk kita. Kita kata apa, kalau boleh kita gunakan barang-barang terpakai, apa yang ada di sekeliling kita je, itu lebih senang. Okey, langkah seterusnya kita tampal double sided tape untuk kita lekatkan polystyrene bersama dengan cardboard tadi. Okey, yang ni pun kalau boleh gunakan gunting lah. Macam cikgu ni nak cepat, cikgu gunakan pisau, tapi sebenarnya mana-mana pun boleh. Okey, selesai saja kita menampal double sided tape pada kedua-dua bahagian kiri dan kanan. Lalu kita lekatlah kita punya cardboard.
Selesai kita melekatkan cardboard pada polisterina. Okey, langkah berikutnya kita nak tutup bahagian yang nampak putih tu kan. Kita gunakan seletip hiasan. Okey, tadi cikgu lupa nak masukkan sekali alatan dan bahan. Okey, yang ini adalah tambahan Kalau ada lekat, kalau tak ada pun tak apa. Kita gunakan mana sumber yang ada. Okey, jangan pening-pening kepala. Kita buat tu orang kata apa, santai-santai, relax-relax, mudah-mudah je. Okey, ada guna, tak ada tak apa. Okey, kita gunakan bahan sedia ada. Yang penting anak-anak kena kreatif. Sedikit perkongsian daripada cikgu Selain daripada parang ni banyak lagi alat kata apa, alat pertahanan diri ataupun senjata tradisional seperti keris, tombak, panah, terabai. Semuanya merupakan alat pertahanan diri yang digunakan oleh orang-orang terdahulu. Tujuannya untuk apa? Satu, untuk keselamatan. Yang kedua, untuk mempertahankan diri. Langkah yang kelima, kita nak buat hiasan kita ambil tali cikgu gunakan tali pasel, balut dengan selotip. Selotip jernih tu. Kemudian kita ambil satu lagi benang bulu kambing ni untuk kita buat hiasan pada hulu parang ilang. Okay, anak-anak perhatikan langkah kerja yang cikgu tunjukkan ni Bagaimana nak melekat tu nanti, kita gunakan selotip yang tebal tu, yang berwarna hitam. Seterusnya kita ambil seletip yang sama, seletip hitam tu, untuk kita balut bahagian hulu parang. Bahagian hulu ni kita nak pegang kan, jadi kita balut dia supaya lebih tebal, lebih kukuh dan nampak ada kontra lah di situ berbanding dengan mata parang. Okey, hulu dengan mata tu dah nampak berbeza sedikit. Okey, kemudian apa nak buat? Kita buat kemasan dan kita tambah juga hiasan lain. Ini cikgu gunakan dawai hiasan kat mana nak dapat ni? Cikgu beli di kedai Mr. DIY. Kedai Eco pun ada. Okey, untuk anak-anak yang berhampiran dengan kawasan bandar mungkin senang nak dapat. Tapi kalau yang duduk di kampung mungkin agak susah kan. Tapi tak apa, jangan risau. Kalau tak ada hiasan sebegini, anak-anak boleh saja gunakan kertas warna ataupun boleh gunakan lidi dan sebagainya lah. Kemudian kita tambahkan satu lagi. Pada hulu parang tu kita letak juga dawai hiasan tapi menggunakan warna yang berlainan. Okey, masih lagi orang kata apa, nampak jalinan di situ. Okey, ada unsur seni jalinan pada bahagian mata dan juga hulu parang. Okey, sedar tak sedar bila kita buat parang ilang ni, kita dah menggunakan pelbagai unsur seni dan prinsip rekaan. Okey, ada warna, ada jalinan, ada bentuk, okey, ada rupa. Okey anak-anak, langkah seterusnya kita buat orang kata apa, hiasan yang sama juga pada sebelah kiri. Tadi sebelah kanan, kemudian sebelah kiri pula. Okey, gunakan teknik yang sama, langkah yang sama untuk orang kata apa, kita menghias parang ilang. Alhamdulillah, dah siap karya kita karya parang ilang pusaka abadi. Terima kasih kepada semua yang menonton video Cikgu ni sehingga habis Okay, jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu Syukri Hasan. Moga kita berjumpa lagi pada video-video yang akan datang dengan projek yang lain. Okay, salam Ramadan, selamat Hari Raya. Bye bye. Assalamualaikum.